Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa binti Maram Hidayat dari TVPSS SMA Al-Ma'ad. Ini menemu bual Puan Anis Hazila. Izinkan saya menemu bual Puan. Boleh. Boleh Puan perkenalkan diri? Ya. Saya Puan Anis Hazila binti Mahmud, penolong pustakawan daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Apakah peranan Puan dalam Perbadanan Perpustakaan Awam? Okey, untuk di Perpustakaan Awam Negeri Perlis, Kak Anis bertugas di unit sirkulasi dan rujukan. Apakah nama program hari ini? Untuk program hari ini, Kak Anis dijemput oleh Perpustakaan Awam Arau untuk memberi program Jom ke Perpustakaan bertajuk You Pustaka. Apakah objektif utama bagi program ini? Okey, untuk e-pustaka ini adalah perpustakaan digital yang disediakan oleh Perpustakaan Negara. Terdapat pelbagai aktiviti dan bacaan daripada digital secara online yang boleh diakses oleh semua ahli rakyat Malaysia secara percuma 24 jam. Pada pendapat Puan, bagaimanakah e-pustaka dapat membantu murid mendapatkan bahan bacaan dan maklumat? Ya, dengan e-pustaka ini pelajar semua boleh mengakses secara sendiri kat rumah, boleh guna password sendiri kat rumah, boleh guna peranti sendiri kat rumah. Dalam tu banyak-banyak panggalan data yang disediakan oleh Perpustakaan Negara yang kita boleh akses secara percuma. So gunalah tu sebab dia memang inisiatif kerajaan untuk rakyat Malaysia budaya membaca. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan.